Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat nasi ayam Hainan bersama sambal kicap. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, mula-mula sekali kita nak tunjuk cara buat nasi ayam dulu. Hari ni kita nak buat nasi ayam ala-ala Hainan. Biarpun tak original pun, tapi kita nak buat ala-ala nasi ayam Hainan deh. Kita panaskan margarin dalam 3 ke 4 sudu. Margarin kena lebih sikit sebab kita nak nasi kita tu lembut. Lepas tu kita nak tumis bawang putih, kita cincang. Lepas tu kita ada halia. Halia tu kita iri halu-halu. Lepas tu kita ketuk 2 batai serai. Ni dah. Nanti saya akan bagi sukat teh yang tepat lah untuk resepi ni. Lepas tu, behel-behel tumis kita ni, kita tumis biar dia keluarkan aroma yang wangi. Macam bawang kita, serai halia tu, biar dia keluarkan aroma. Lepas tu, bila dah keluarkan aroma yang wangi tu, barulah kita masukkan ayam. Ni saya guna ayam ni dalam lebih kurang setengah ekor ayam. Sebabnya ayam nampak sikit tu, ayam saya ni guna ni dia tidak berapa besar. Dalam seekor tu RM15 gitulah. Tapi saya guna dalam separuh ekor sahaja deh. Lepas tu bila kita masukkan ayam ni, kita gaulkan dulu sebati. Biar dia rasa kata ayam tu keluar deh. Kita gaulkan bagi sebati. Lepas tu kita nak biarkan ayam ni dalam lebih kurang 5 ke 10 minit sahaja. Kita nampak isi dia macam putih-putih bahagian atas tu. Okey dah tu dah. Barulah kita masukkan beras. Ni beras dah kita cuci bersih lah. Saya guna beras ni dalam lebih kurang 3 cawan setengah. Ataupun nak guna 4 cawan pun boleh. 3 cawan setengah ataupun 4 cawan. Sangat sesuai untuk resepi kali ni. Ni saya guna dalam 3 cawan setengah lah. Lepas tu kita gaulkan sebati. Beras dengan kata biar sebati dengan behel kita tumis dengan ayam semua tu. Barulah kita masukkan air. Air ni kita kena pandai-pandai agak lah. Sebab kita tahu beras kita masuk tu sukat teh air tu banyak mana. Jadi kita buat sukat teh yang sama lah deh. Lepas tu kita tambahkan juga 2 cube pati ayam. Tak perlu nak letak garam, letak gula dah. Cukup dengan 2 cube pati ayam ni. Saya guna cube pati ayam jenama Adabi. Lepas tu kita kacau dulu sebati dan kita akan masuk nasi kita ni bagi dia mendidih dulu. Ni saya tunjuk cara masak nasi menggunakan guna atas dapur gas. Tak guna rice cooker tu tak lah. Guna atas dapur gas. Sebab bagi saya kalau nak buat nasi jenis berepah, nasi minyak, nasi apa ni semua sedap kita masak atas gas deh. Tapi kena tahu cara basuh untuk masak atas dapur gas ni. Mula-mula masa air tengah banyak boleh lagi kita guna api besar. Tapi bila kita tengok dia dah mendidih, air tu semakin kurang, kita kena perlahankan api. Bila nampak dia mendidih tu, kita kacau dulu sebati. Sebabnya kita nak bagi cube pati ayam kita tu biar dia mersera semua. Biar dia berasa semua ke dalam nasi kita ni. Jadi bila air sudah kering tu, kita kacau pula bagi dia sebati. Lepas tu masa ni api tu guna api paling-paling perlahan. Jangan guna api besar. Kalau guna api besar nasi kita tak masak. Nasi kita bahagian bawah tu dia akan berkerak. Tapi kena kacau dululah sebelum kita masak. Ni guna api paling-paling perlahan deh. Sepaling perlahan yang boleh. Sapalah nasi kita ni dia masak. Ni saya nak tunjuk nasi kita ni dia sudah pun masak dah. Awak boleh tengok nasi kita ni dia lembut, dia wangi, lepas tu dia berderai. Dia berderai. Yang penting dia jangan lembek buat nasi ayam ni. Kalau nasi ayam lembek memang muak. Tak kira lah nasi minyak ke nasi apa pun. Kalau dia lembek memang dia tidak sedap kita makan. Dia akan muak dah. Ni nampak ni. Baru masak pun dia dah berderai elok. Tandanya air kita tu dia tidak lebih, dia tidak kurang. Mesti kita akan tahu sukat teh air untuk kita masak nasi. Ni saya nak tunjuk cara buat sambal kicap pula. Kita ada dalam 2 genggam cili padi. Lepas tu bawang putih tu kena lebih. Bawang merah dalam 2 biji. Lepas tu kita masukkan air dalam lebih kurang segelas. Lepas tu kita kisar deh. Ni behel yang kita kisar tadi. Behel kita kisar ni kita jangan kata banyak sangat air. Sebab kita tak usah dia cair. Sebab kali ni resepi kita tak letak pun tepung ubi kayu ataupun tepung jagung. Kita pekat dengan bawang dengan cili dengan bawang putih tu je kepekat teh dia. Lepas tu kita masak dulu bagi dia mendidih. Supaya mau daripada bawang tu hilang. Mau daripada cili tu hilang dah. Lepas tu bila kita nampak dia dah mendidih tu, barulah kita masukkan sos tirai.
Lepas tu kita masukkan juga kicap lemuk manis. Kita masuk siapa dia ada warna yang gelap lah. Lepas tu kita masukkan juga cuka. Cuka kena cukup deh biar ada rasa sedikit masam-masam. Lepas tu kita masukkan gula. Lepas tu lepas masukkan gula tu kita masukkan garam. Gula memang kena lebih sebab dia nak ada rasa manis. Dia nak dia nak balance dengan semua rasa tu. Gula tu mainkan peranan yang penting juga. Biar ada rasa masam daripada cuka, manis pada gula. Masing tu jangan banyak garam. Sikit saja masing. Kalau masing dia tidak sedap deh. Lepas tu kita kacau bagi sebati, kita biarkan dia mendidih semula. Bagi dia betul-betul masuk sambal kita ni lah. Barulah kita makan tu kita tidak sakit perut. Walaupun cili padi tu kita letak banyak. Cili padi memang kena lebih dalam 2 genggam. Barulah dia sambal kita tu dia akan pekak. Sedap lah, dia ada rasa pedas. Dah. Lepas tu ni nampak dia sudah masak, jadi bolehlah kita angkat. Sambal dia ni kena pekak. Kena pekat. Ni awak nampak dia sedikit cair ni sebab dia masih panas. Tapi bila dia sejuk tu dia akan sedikit pekat. Dulu saya pernah buat juga nasi ayam Hainan ni. Sambal dia tu saya letak tepung jagung atau tepung ubi kayu. Tapi rasa yang ni sangat-sangat sedap sebab kita tak letak pun tepung. Memang original rasa dia. Memang sangat sedap. Awak wajib cuba resipi kali ni. Nasi dia pun sedap, wangi. Sebab kita ada letak chicken stock, okay? Memang sangat-sangat sedap. Ni kita makanlah dengan ulai salad ataupun timun dah. Lepas tu sambal kicap kita tu kita letak atas air. Ni awak boleh nampak kuah sambal kicap kita tu dia pekat gini. Dia sangat-sangat sedap dah. Awak boleh cuba resepi ni. Buat ringkas tapi rasa tu sedap. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.